Adakah anda kenal cecair ajaib ini yang mampu membuatkan apa saja bahagian yang tersekat boleh bergerak? Tapi apa sebenarnya WD-40 itu? Hai pencinta kejuruteraan. Hari ini kita akan bercakap tentang satu produk yang hampir semua orang ada di rumah tetapi ramai yang tidak tahu apa sebenarnya atau bagaimana ia berfungsi. Dan hari ini kita akan bercakap tentang WD-40 yang terkenal di seluruh dunia. Anda mungkin pernah melihat meme ini di internet di mana anda hanya perlukan pita perak dan WD-40 untuk membaiki apa sahaja. Dan pada dasarnya ini menunjukkan bagaimana WD-40 boleh menjadi ajaib kadang-kadang, tetapi sebenarnya tiada apa-apa unsur magic pun. Tapi mari kita teruskan. Apa itu WD-40? Sebenarnya ia mempunyai sejarah yang agak menarik. Semuanya bermula pada tahun 1953 apabila syarikat kimia Rocket, sebuah syarikat kecil dengan hanya 3 orang pekerja, menerima tugas untuk membangunkan sebatian yang boleh mencegah kakisan pada komponen roket. Ahli kimia Norman Larsen mengetuai pasukan penyelidikan dan bekerja tanpa henti untuk mencari formula yang sempurna. Dan selepas 39 percubaan yang gagal, khususnya pada percubaan ke-40, Larsen dan pasukannya akhirnya berjaya mencipta produk yang memenuhi keperluan tersebut. Diambil daripada salah satu catatan Larsen, beliau menamakan ujian itu sebagai pengalihan air percubaan ke-40. Dan dari situlah datangnya nama WD-40, di mana WD bermaksud water displacement atau penghalau air, dan 40 merujuk kepada formula ke-40 yang diuji. Syarikat pertama yang menggunakan WD-40 secara komersial ialah Convair, yang merupakan sebuah syarikat yang telah dikontrak oleh Tentera Udara Amerika Syarikat untuk menghasilkan keluarga roket aeroangkasa Atlas. Peluru berpandu pertama ialah SM-65 Atlas yang merupakan peluru berpandu balistik antara benua pertama Amerika Syarikat yang bermaksud peluru berpandu balistik antara benua. WD-40 mampu menangkis kelembapan, mencegah pengoksidaan dan juga melincirkan komponen logam, dan ia akhirnya menjadi produk yang ideal untuk kegunaan aeroangkasa. Cuma syarikat kimia Rocket tidak menjangka kejayaan besar produk yang mereka cipta itu. Produk itu yang pada mulanya digunakan dalam roket, mula digunakan untuk tujuan lain. Dan ramai pekerja syarikat itu mula menggunakan produk yang sama untuk kereta dan peralatan mereka. Dan tidak lama kemudian didapati bahawa produk itu boleh digunakan untuk tujuan lain. Dan produk itu mula dijual oleh pekerja syarikat dari booth kereta mereka ke kedai perkakasan dan barangan sukan. Pada tahun 1961, pesanan besar pertama untuk WD-40 dibuat untuk digunakan dalam membaik pulih kenderaan dan peralatan yang rosak akibat hujan dan banjir yang berlaku disebabkan oleh taufan Karla. Dan pada tahun yang sama, syarikat itu memutuskan untuk mengambil nama yang sama dengan satu-satunya dan produk utamanya. Dan syarikat kimia Rocket mula dikenali sebagai WD-40 dan tidak lama kemudian produknya mula muncul di rak-rak kedai. Tetapi apakah sebenarnya formula WD-40? Di sinilah ada satu rahsia penting. Ini kerana komposisi WD-40 adalah rahsia perdagangan yang sangat dijaga rapi. Tetapi kita boleh menganggarkan beberapa butiran tentang bahan-bahan dan sifat-sifatnya. Ia adalah campuran beberapa sebatian kimia. Kebanyakannya hidrokarbon. Asas pada formulanya termasuk minyak mineral dan gabungan pelarut petroleum yang membantu memastikan keberkesanannya. Gabungan sebatian ini menjadikannya ideal untuk melindungi dan mengelakkan pengoksidaan bahan daripada kelembapan. Dan ini sangat baik untuk bahagian logam dan komponen elektrik yang terdedah kepada tindakan pengoksidaan. Jadi, jika anda ingin melindungi satu bahagian logam, ia memang sesuai. Cuma, jika satu bahagian sudah berada dalam proses pengoksidaan, anda boleh menggunakannya untuk menghentikan proses itu dan membentuk satu lapisan pelindung di atas bahan tersebut. Cuma fungsinya pergi sedikit lebih jauh daripada itu. Salah satu fungsi paling terkenal WD-40 ialah keupayaannya untuk melincirkan bahagian-bahagian yang bergerak. Ini boleh dilakukan kerana kehadiran minyak dan bahan tambahan yang mengurangkan geseran dan membolehkan pergerakan lancar komponen seperti engsel, galas dan gear. Dan kerana ia mempunyai kelikatan yang sangat rendah, ini membolehkannya menembusi celah-celah dan ruang yang sempit. Ini menjadikannya berkesan untuk melonggarkan skru berkarat dan dalam penyelenggaraan bahagian yang sukar dicapai. Dan akhirnya, ia juga berfungsi sebagai bahan tambahan penyah kris. Maksudnya,
Ia adalah pembersih yang sangat baik. Ia mampu menanggalkan grease, minyak dan juga bahan melekit seperti peletat dari permukaan dengan mudah, memudahkan penyelenggaraan dan pembersihan alat serta peralatan. Saya sendiri menggunakan WD-40 untuk menanggalkan pelekat yang melekat pada kereta dan juga kesan hitam pada badan kereta apabila melalui jalan yang baru diturap atau dibaiki. Gabungan ciri-ciri ini menjadikan WD-40 sebagai produk yang sangat serba boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi, daripada penyelenggaraan rumah sehinggalah kegunaan industri dan otomotif. Tetapi, di mana sebenarnya kita boleh menggunakan WD-40? Kalau awak tanya saya, pada semua benda. Saya tak boleh hidup tanpa satu tin ini di sini. Seperti yang saya sudah katakan, Anda boleh menggunakannya untuk melindungi permukaan, menanggalkan karat, melincirkan permukaan, dan juga untuk menanggalkan minyak serta lemak. Saya secara peribadi suka menyembur WD-40 pada semua alat yang saya gunakan untuk melindungi dan mencegah kakisan. Selain menggunakannya sebagai pelincir pada mana-mana engsel yang berbunyi seperti rumah berhantu, cuma walaupun ia adalah pelbagai guna, ia tidak sesuai untuk semua perkara yang anda fikirkan. Sebagai contoh, ia sering digunakan sebagai pelincir. Tetapi itu tidak bermakna ia adalah yang terbaik untuk semua jenis pelinciran. Dalam beberapa kes, anda memerlukan minyak dengan kelikatan yang lebih tinggi untuk memastikan pelinciran yang lebih baik. Ada orang yang pernah kata ia bagus sebagai deodoran dan juga sebagai minyak wangi. Baiklah, setiap orang ada cita rasa masing-masing, tapi saya tak tahu dari mana mereka dapat idea pelik macam tu. Mungkin orang yang sama juga yang letak deterjen dalam konkrit, tuang air seliter atas meter elektrik untuk kurangkan bil elektrik, dan pasang kit hidrogen pada kereta enjin pembakaran. Saya ada sedikit masalah. Tapi mari kita teruskan. WD-40 ialah bahan kimia dan harus digunakan hanya untuk tujuan industri dan domestik, seperti yang dinyatakan. Mengaplikasikannya pada kulit boleh menyebabkan iritasi dan masalah kesihatan lain, terutamanya kerana ia mengandungi hidrokarbon. Oleh itu, ia tidak harus digunakan sebagai deodoran atau untuk sebarang aplikasi di rumah. Sekarang, jika ada orang yang mencipta minyak wangi yang meniru bau khusus WD-40, itu terpulang kepada cita rasa anda. Tetapi, adakah sejak tahun 1953, formulanya masih sama sejak ia dicipta? Seperti yang kita sudah tahu, formula WD-40 disimpan dengan sangat rahsia. Dan menurut syarikat itu sendiri, ia kekal tidak berubah sejak ia dicipta. Namun syarikat itu terus menjalankan ujian dan memastikan kualiti produk untuk menjamin ia memenuhi piawaian keselamatan dan keberkesanan moden. Mereka juga telah membangunkan variasi produk yang sama yang memastikan kecekapan lebih baik dalam beberapa situasi tertentu. Seperti rangkaian produk WD-40 Specialist yang mengandungi pelincir silikon tahan air dan juga grease litium putih pelindung. Tetapi di sini saya perlu menarik perhatian kepada satu perkara. Oleh kerana asas WD-40 adalah hidrokarbon, ia merupakan bahan berbahaya dan mudah terbakar. Malah di setengah tempat, orang menggunakan bahan ini sebagai opor untuk memanaskan sesuatu yang sangat berbahaya dan tidak sesuai. Malah, saya pernah melihat bahan ini digunakan untuk menghidupkan enjin kereta diesel dan juga untuk mengembungkan tayar yang kempis. Adalah penting untuk menggunakan produk ini di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik dan elakkan daripada terdedah kepada api terbuka atau percikan api. Namun secara keseluruhan, WD-40 adalah produk yang sangat baik, serba boleh dan mempunyai pelbagai kegunaan. Namun, ia bukanlah penyelesaian ajaib untuk semua perkara. Sebagai contoh, ia tidak sesuai untuk pelinciran barang yang beroperasi di bawah tekanan tinggi atau suhu yang melampau. Setengah orang menggunakannya untuk membersihkan dan memelihara komponen elektronik. Namun ia harus digunakan secara sederhana, dalam kuantiti yang kecil, dan yang paling penting dengan peralatan dimatikan dan diputuskan dari sumber kuasa. Ia bagus untuk melindungi dan mencegah kelembapan pada sambungan litar. Tetapi mana-mana kapasitor yang masih bercas dan yang bersentuhan pendek dengan WD-40 pasti akan menghasilkan api. Jika anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum melanggan, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video-video kami.